Hello guys. Kita berada di Expo pada hari ni. Expo Osaka. Tak panas langsung. So sekarang macam kena tunggu beratur lah untuk slot kita. So sebab lama, so kita duduk lah. Patutnya memang kena bawa kursi macam orang ni. Bawa kursi, tapi duduk kat lantai je. Seluar pula ketat. Ada. Telur bawah macam ni kan. Okey, berjaya masuk guys. Berjaya masuk. Gila merah muka aku. Jangan satu gambar depan. Okey, kita masuk sebabkan dah duduk luar. Rasanya lebih kurang sejam sebab memang entry kita pukul 10. Memang on time betul lah dia bagi masuk. Sayangnya sebab kita beratur awal, kononnya kita nak rasa masuk awal kan gitu kan. Tapi memang dia bagi betul pukul 10. So masuk ni aku nak terkencing dan kita beli air lah. Gila pandai, lupa bawa air pula. Okay, kita dah masuk tadi. Kita nampak terus Gundam. Dan sebelah ni Gundam matuk kan. Dah tu je. Masuk sana The Astro Boy. Mana tadi Astro Boy? Tu. Okay, kita masuk dalam ni. Nak tengok pavilion macam Malaysia ke atau negara-negara lain, semua dalam ni. Dan ring ni semua kayu ni. Wood structure. Dia satu ring keliling tu besar gila. Dan atas dia ada garden. Okey, tak apa, kita akan tengok. Sekarang ni kita hanya menikmati Gundam. Okay, so ini pavilion from Serbia. Dan kat sana kita nampak Belgium. Dan this one Uzbekistan. Okay, sebabkan memandangkan kita masuk Westgate, so kita akan nampak ni dululah. Malaysia kita tak tahu kat mana, dia macam tengah-tengah. Tapi kita nak pergi ke arah Indonesian punya pavilion dulu. Jom. Okay, kita berjalan daripada Uzbekistan punya pavilion tadi, kita nampak pula India. Pavilion from India. Kita ada nampak tangan bergerak. Tangan buat apa? Buat ni lah kan. Macam sembah macam tu. Kan. Dan dia berputar. Okay. Namaste. Welcome to India Pavilion. Okay, so di dalam dia. Ya. Tapi semua ni kena beratur tau. Tapi tak silap aku, macam korang kena ambil undian juga, ballot. Tengok dapat apa lah, macam loteri dapat apa. Tak silap aku seorang satu je kot. Dan kemudian ni beratur. Okay, so dan kita nampak Indonesia. Ya, semua ni beratur. So itulah, tapi kena belakang sikit ni, tak nampak. Kita beratur masuk Indonesia punya pavilion sebab abang aku dengan kakak ipar aku tu dia ajak beratur, so kita beratur je lah.
nampak macam tak panjang sangat. So okey kot. Kita tengok dalam dia. Teriknya, ya Allah. Okey. Tak nampak lah sebab kita terhalang oleh ni beam ni, wooden beam. So macam aku nak try dapatkan the whole piece dia punya building tau, dia pavilion dia, tapi terhalang. Aku sama ada kena duduk situ lah. Tapi sebab kita beratur, so kita beratur kita dalam lah, insyaAllah. Okay, kita dah melepasi yang baratur ni dan kita dah dekat sini dah. Tadi kita beratur belah sana, dia dah lintas dah sini. Tapi nya aku tak pasti beratur sampai ke dalam mana lagi kan. Tapi kita dah menuju ke bangunan ni lah, pavilion. Oh, jatuh. So kita dah menuju, dah dekat lah tu. Dapat masuk ni sekejap lah dia dapat tengok gitu. Terus start lah dia punya pameran dia. Sedap dapat air ni. Demis ni, sejuk sikit. Okay, dah kita dapat masuk dah. Teduh, hopefully ada aircon lah dalam ni. Pandangan aku. Okay, kita masuk dan kita terus nampak macam topeng-topeng buatan Indonesia. Oh, dan kita masuk situ pula. Kita masuk situ pun tengah sesak juga. Okay, at least kita dah masuk kat sini. Pokok-pokok, ada pokok orchid. Ni semua macam tropical rainforest garden lah kan. Mesti pokok-pokok di Asia lah, macam Malaysia juga logically nya. Sebab dia mesti nak, orang kata apa, mempromosikan juga negaranya. Sama juga macam kita Indonesia ni. Okay lah, okeynya. Ada harimau apa tu? Arca harimau. Ada nama pokok pokok ke? Tu Sumatran tiger. Tu tiger Nusantara. Mana-mana je aku. Birds of Paradise. Komodo dragon. Ni semua haiwan-haiwan yang berada di Indonesia. Ada arca, orang utan. Dia tunjuk macam ni je, dia bukan tiga ke apa. Okay, dan kita masuk ke satu bahagian ni macam immersive, aku rasa immersive area. Seperti korang berada di airan kelautan Indonesia perasaannya. Dan kita dah naik di tepi pantai. Dan kita di kawasan mangrove.
Okey, kawasan ni pula aku rasa bahagian kain-kain, tenun kain. Sampai dia naik lift ataupun turun sini. Teater. Sebelah Indonesia is Australia. Kita cuba masuk untuk Australia. Kita nak cuba masuk Australia. Reserve? Tak boleh? Oh, tak boleh reserve. Patutlah kata kosong tadi kan. Kangaroo je lah. Cantik kangaroo ni. Orange. Okay, Australia tak masuk. Jadi kita teruskan. Tak tahu nak pergi mana ni. Ini kita suku tak sampai lagi ni. Australian Pavilion gift shop. Ada kafe, beratur kafe. Now we at Saudi Arabia Pavilion. Beratur-beratur masuk. Okey dah tu. Tak masuk dah ni. Apa? Apa? Tu ada tulisan Saudi. Kita masuk ni macam gua gitu. Saudi Courtyard. Saudi Courtyard. Ini persembahan eh. Terus sini ada persembahan tu ada tunjuk burung.
Falcon lah. Macam Arab punya Falcon tu kan. Okay, masuk-masuk. Apa dia tulis tu? A group exhibition by leading female Saudi artists. Throughout the years of the furniture, poster design, book design, it's usually us experimenting. We try to always challenge ourselves with work that we love and sometimes things that we have no idea about. So we have to get deeper research. Keluar sini. That's where most of our most successful came about. Aku pun pening dengan salah. Things that we initiated ourselves and kind of pursued for years. Dia ada apa tu? We like to collect and Tak dah turun, by Saudi culture, and we usually kind of inspired by the tradition. as we journey towards Saudi Arabia's Vision 2030. This is an expo that is not just built for today, but for the myriad futures ahead.
Expo by the world, for the world. Tak sure. Kalau perlukan kopi Arab, bukan Arabica, tapi kopi Arab. So boleh beratur sini. Beratur je lah kerja Ramai baru keluar. Okay, kita tenang-tenang dulu. Kita next. Kita dah keluar Saudi Arabia dari Spain. Kita sekarang berada di Espana. Espana ni naik tangga nampak tangga. Sekarang dia macam persembahan. Ininya is very crowded. Nampak tak tu? Malaysia. Kita dah masuk Malaysia Pavilion. Bagian kita Malaysia, kita boleh dapat potong
punya stamping. Ada hadiah. Okey, terima kasih. Kita mula-mula dengan masakan. Macam-macam pelbagai makanan Malaysia. Dan kat situ macam ada miniature lah. Rumah kampung, sawah padi, ada drone sawah padi. Kulit mangga. Okey. Terowong apa ni? Semua balances economic strength with moral responsibility, ensuring that our progress is not only powerful, but also meaningful and inclusive. rumah Dada? Ha? Mana? Rumah dia. Tu Oh. Another 118 TRX.
Roti canai, roti canai. Ini orang kata roti canai RM50 ni. 1,800 lebih kurang kalau convert RM50 lah. Dan nasi lemak, mi goreng mamak, nasi goreng, mango coconut smoothie. Oh. Sedap orang tu makan roti canai. Kita balik, kita carilah. Murah pun murah. Beratur untuk naik escalator. Kita nak duduk atas tu pula. Sebab sekarang dah petang, dah sejuk sikit, dah bukan terik. So okay lah, kita boleh duduk atas itu lama sikit. Okay, kita dah naik escalator. Oh sekejap, sorry. Dah naik escalator. Tengok daripada atas. Okay, kita dah tengok sana. Jom. Okay, berada di atas. Uyo, gila. Korang tengok angin. Kejap. Sunset lah. Ke sana sunset. Allah, langgar pula. Okay, kita dah naik. So inilah keadaannya, ramai memang. Aku rasa semua orang naik pukul 5 lebih kurang. Sebab inilah waktu-waktu dah tak panas, angin pun banyak, kan? Selesa lah. Tapi ramai amat. Ya Allah. Okay, so daripada pandangan sini kita nampak balik bangunan Malaysia Pavilion. Dan dekat situ Filipin. Dan tepi Filipin adalah USA dan sebelah tu adalah France. Dan kalau korang nampak tu, oh itulah pusingannya. Nampak tak orang-orang tu atas tu? So ini dia pusingan, panggil apa? Tawaf. Kalau korang mampu tawaf ni, kalau mampu buat tawaf ni kan, kira kalau pergi buat umrah haji tu, simple lah, tiba. Okay, alright, aku nak ambil gambar jap. Dan kita tengok view sunset rasa. Sunset lah belah sini. Nice lah. Ui, sakit kaki dah ni. Okay, jom. Tepi ni dia macam ada ni sikit. Dia kat keliling ni, atas ni consider macam hanging garden lah. Tepi ni ada macam rumput-rumput. Rumput betul ni. Rumput betul. So boleh duduk-duduk hangout macam tu. Cuaca macam ni sedap lah hangout, kan? Kau bayangkan tadi cerah. Ramai sangat lah.
boleh daripada atas ni serabut nampak orang je. Qatar ni cantik guys. Actually Qatar ni cantik. Qatar dengan UAE. Dia macam tent dia punya kemah kat Qatar tu kan, atas padang pasir. Sebenarnya kepenatan dah. Nak ambil gambar malam pun tak dan. Bukan tak dan lah. Sebab dia kat sini semua benda nak kena beratur. So kita just macam beratur untuk merchandise shop, merchandise store. Okay, kita dah habis. Aku tadi tak dan nak rekod. Gila, pack gila. Masuk belaga bahu lah. Memang serabut gila. So sekarang ni kita nak balik lah. Semua dah penat dah. Dan kita menuju kepada East Gate. East Gate. Okay guys, so thank you. Kita jumpa esok. Esok. Alright, bye. Good night. Bye bye Expo Osaka. Apa lagi?